Lepas tu stay under COVID tu stay jalan tak? Tapi sebenarnya time COVID tu lagi masuk kan? Boleh tahan lah. Waktu COVID tu walaupun orang tak boleh pergi mana-mana, aku pergi je siap rentas negeri lagi. Siap rentas negeri lagi. Sebab kan time COVID kan ramai yang nak refinance kan sebenarnya. Betul, sebab orang perlukan duit. Especially yang buat rumah, refinance rumah lah. Kan? Time tu OPR naik kan. OPR. Lepas tu banyak lah. Lepas tu masa tu apa dia panggil, bukan SOP, dia panggil apa ayat bahasa bank ni. Dia lebih kurang macam SOP tapi bukan SOP apa. Lama tinggal lah bilang kan. Lupa lah. Sebab memang kalau boleh nak tinggal memang nak lupakan lah. Asbab lah. Tapi itu memang COVID tu memang asbab lah. Asbab segala-galanya. Betul. Dan kerja tu pun asbab lah. Sebelum COVID tu memang tahun 2019 tu first 6 month dengan second month tu memang dua kehidupan yang berbeza lah. Tak start tu dah bermula lah. Tak nak tabiah. Tabiah aku lah. Start tu ada bermula. Puncanya? Yang tu pasal nak cakap Bob kata Bob terror tak terror Tinggi okay. Sebab time tu memang aku broken memang nak kahwin. Okay. Sebab aku memang nak kahwin sangat